Wah, saudara, hantaran terbaru dari Eric Lim Chiang Si yang menyaksikan ribuan perkongsian. Cerita pasal apa? Cerita pasal kononnya PMX ada kenderaan rasmi yang baru, BMW Bulletproof. Betul ke? BMW Kalis Peluru tu, saudara, bukanlah kenderaan rasmi PMX. Jarang kita tengok PMX naik BMW. Itu adalah kenderaan rasmi untuk event-event tertentu yang melibatkan pemimpin dunia luar. Kereta BMW tersebut adalah hak milik dan diuruskan oleh BIUPA. Apa BIUPA ni? Bahagian Istiadat dan Urustia Antarabangsa. Contohnya kalau Presiden China datang ke Malaysia, dah tentulah nak naik kereta dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita. Naiklah kereta BMW Kalis Peluru ni supaya keselamatannya lebih terjamin. Itulah gunanya. Sekarang saudara nampak tak permainan diorang? Suka-suka je nak fitnah PMX kita. Dan walaun-walaun ni pun semua sambut berita ni seolah-olah ianya cerita yang benar. Sedangkan fitnah semata-mata. Tak boleh ke diorang ni selidik dulu sebelum buat perkongsian tu? Cek dulu betul-betul tabayun kereta tu milik siapa, sejak bila, untuk siapa, apa kegunaannya. Kalau dengan mata halus ni dapat kita tengok, saudara, panah-panah fitnah itu bersepah di baju PMX. Berdarah-darah kena fitnah. Tapi PMX kita teruskan juga perjuangannya. Dan kita harus berada di belakang, harus support PMX kita dan kerajaan Madani.